aktiviti rutin bulan puasa bagi kita semua, iaitu kita beri sumbangan kepada guru-guru Quran kampung, bidan, bomo patah, penggali kubur, mandi mayat. Apa dia lagi? Ada beberapa kategori lagi yang kita pilih, yang telah dimulakan oleh Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizah Abdul Razak pada tahun 2008. Kerana perkara ini perkara baik, maka diteruskan sampailah sekarang. Kalau bermula tahun 2008 sampai sekarang ni sudah 17 tahun. 17 tahun dah. Tuan-tuan sekalian, benda-benda kecil ataupun benda-benda besar dalam kategori kebajikan, kebaikan ni